bengkel kecerdasan buatan, yang mana bengkel kecerdasan buatan dalam penyelidikan yang akan disampaikan oleh teknologis Dr. Muhammad Adlisyah bin Osman, pensyarah daripada Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Okey, tanpa buang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad Adlisyah untuk menjalankan bengkel. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum, terima kasih Cik Ahmad Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan mulakan kita punya bengkel. Jangan saya sharekan dahulu share screen. Okay. Share now. Okay, boleh nampak Okey, boleh doktor. Okay, so hari ini kita akan pergi kepada tajuk ini. Sebelum tu saya sharekan dulu Padlet. Takut nanti kan tak dapat. Bentar saya sharekan link untuk kita buat sedikit aktiviti. Okey. Copy. Check. Okay, paste. Alright, yang ini adalah kita punya Padlet, nota dan aktiviti semua saya letakkan di sini lah. Supaya mudah untuk kita gunakan nanti So, dalam checkbox saya doktor. Ada checkbox. Saya dah pun Okey. letak. Okey, kemudian ini kita punya slide presentation. Okey, dari soalan ke penemuan memanfaatkan Perplexity AI, Scopus AI dan AI Agent, Azlisha, 25 bulan November 2025. So, kita akan fokuskan penggunaan 3 AI tools ni yang sangat-sangat berguna untuk mereka yang sedang membuat research lah, terutama mereka yang untuk develop research paper. So, ini adalah saya sebersikit Azlisha daripada UTM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Dah since 2003 sehinggalah sekarang. Menjadi HRDF trainer daripada 2018, sekarang ni dah tukar kepada HRDC. Pengalaman saya adalah berdasarkan communication engineering, fokus kepada antena. Dan kemudian selepas tu saya fokus kepada generative AI sehingga sekarang lah. So lebih daripada 100 sesi yang telah saya jalankan lah sejak tahun 2023 sehingga sekarang lah untuk AI sahaja. Okay, untuk sedikit kita punya aktiviti, saya mohon jasa baik anda untuk pergi kepada Padlet masing-masing yang saya sharekan tadi. Just tekan je tambah kat bawah ni, tekan tambah dan letakkan nama anda dan daripada jabatan atau unit mana dan daripada institusi mana. Okay. So, publish. Tekan je publish lah. So, kita boleh nampak lah beberapa orang daripada universiti ke, daripada politeknik ke dan sebagainya lah. Okay. So, mungkin boleh tuan-tuan perempuan yang berkesempatan untuk letakkan tuan-tuan dan perempuan punya Padlet ni lah. Okay. Just login saja. Ini adalah percuma. Dia adalah percuma. Login gunakan Gmail peribadi pun boleh. Kalau boleh guna Gmail peribadi lah. Kalau office kadang-kadang takut dia block. Okay. Takut dia block. Bergantung pada IT department masing-masing. Jadi sebab itu selalu saya dekat kalau nak guna yang personal email punya Gmail punya masing-masing lah. So lagi mudah dan lagi cepat. Okay. Berikan sedikit feedback berkenaan dengan diri anda, iaitu nama anda, jabatan, unit mana ataupun institusi mana. So kita nak boleh nampak beberapa orang daripada sekian-sekian institusi yang berlainan. Okay, so jangan lupa untuk isikan. Mungkin tengah isi, saya pun tak pasti.
Alright. Okay, saya biarkan dahulu sementara anda isi. Saya pergi pada sini. So, antara cabaran-cabaran pendidikan adalah kita dapat nak membuat research ni adalah satu benda yang sangat-sangat sukar lah sebenarnya, sangat-sangat sukar. Di mana kalau ikut traditional way, adapun kaedah yang lama di mana kita kena dapatkan paper-paper berkenaan, previous punya research punya papers, and then you kena habiskan masa untuk melihat artikel-artikel dan cari maklumat berdasarkan artikel-artikel tersebut lah, ataupun menyaringkan artikel tersebut. Selain itu, kena juga membaca dan memahamkan secara technical words yang berada di dalam paper-paper tersebut lah. Sebab itu kadang-kadang kita mengambil masa yang agak lama sebenarnya proses untuk membuatkan ni di early stage of research lah, means that kita nak dapatkan research gap kita, jadi dia mengambil masa yang agak lama sebab kita nak kena baca, nak kena fahamkan, and then kita nak relatekan balik dengan research kita. So dekat situ nanti barulah kita dapat research gap. Okay, so kat situ dinamakan lautan literature lah. Maknanya literature bermaksud kita punya research tu terlalu banyak dia punya papers yang kita nak kena baca dan kita fahamkan. Jadi salah satu kaedah adalah kita menggunakan generative AI. Sebab sekarang ni kebanyakannya menggunakan generative AI punya application supaya dia nak memudahkan proses daripada manual kepada automatic lah. So bermaksud kalau kita dah dapat data, kita tak perlu lagi nak membaca lebih detail. At the same time, kita tak perlu lagi mengambil masa yang lama untuk kita buatkan kita punya literature review, systematic literature review. Kita nak dapatkan research gap in between, let's say kita ada 100 atau 200 paper. So macam mana kita dapatkan, nak buatkan summarize. So benda-benda ni mengambil masa yang agak lama. Jadi dengan adanya generative AI, dia dapat meringkaskan masa tersebutlah dengan cepat. So tapi kena faham juga bahawa generative AI ni adalah benda yang paling basic. Dia adalah content creation yang unik, di mana setiap kali kita prompt, walaupun kita menggunakan prompt yang sama untuk setiap orang, kita akan menghasilkan satu jawapan yang berbeza-beza. Ini dinamakan content creation unique. Bermaksud, dia tak akan sama untuk setiap orang. So, benda ni memang kena tanam dalam minda ini, dia akan generatekan something yang unik. Kita try dia punya practical sikit lah. So, dengan adanya generative AI ni, dia proses carian tu dengan lebih mudah dan cepat, dan kita boleh synthesize dan analisis kita punya paper tersebut lah. Dan the good thing menggunakan generative AI ni disebabkan AI ni dia dah lama dibelajar ataupun dah lama diajar dengan pelbagai data. So tak kira lah data research, data untuk buat literature review ke, methods ke dan sebagainya. So dekat sini dia dah ada lautan data yang sangat-sangat besar. Nak lagi sekarang kalau kita tengok pada ChatGPT sekarang dah ada pada ChatGPT 5.1. Dia punya database dia sangat-sangat besar. Kalau ikutkan Elon Musk, kalau ikutkan Sam Altman, iaitu owner kepada ChatGPT, dia mengatakan bahawa database untuk untuk ChatGPT 5.1 ni adalah data dia sebesar berbilion parameter sebesar matahari. Manakala yang ChatGPT 4 yang sebelum ni 40, dia adalah kecil dia sebesar bumi. So anda boleh bayangkan bahawa parameter untuk 5.1 ni lagi besar. Sebab itu ketepatan dia telah pun meningkat daripada asal 45%, sekarang ni dah naik kepada 65%. So anda boleh nampaklah dia try untuk menghapuskan halusinasi, tetapi masih lagi gagal. Walaupun dia gagal, tapi dia berjaya supaya 65% ketepatan data tu dapat. Sebab itu, bila mana anda menggunakan generative AI, wajib anda untuk membacanya semula untuk mengelakkan halusinasi data tu digunakan. Okay? So, sekejap lagi kita akan lihat. Dan at the same time juga, kita kena lihat jugalah in term of integrity, isu dan etika teras pengguna AI ni. So, dia datang dengan tanggungjawab. Okay? Macam cerita Spider-Man, with great power come with great responsibility lah. So maknanya power AI ni terlampau kuat. So apa responsibility dia yang kita kena ada? So penyelidik mesti kekalkan integrity in term of academic. Pertama, in term of plagiarism. So bear in mind yang sekarang ni
kita katakan plagiarism boleh menjadi zero. Tetapi apa yang terjadi adalah dia boleh menjadikan turn-in AI detection ataupun AI detection menghampiri 100%. So benda ni yang kita kena try untuk kurangkan penggunaan, bukan kurangkan lah, maknanya kurangkan dia punya percentage of AI detection. Sebab itu, walau bagaimanapun anda mendapat draft daripada mana-mana generative AI, anda wajib untuk memasukkan juga anda punya wordings ke dalam anda punya papers ataupun thesis. Okay? Ketepatan maklumat yang dijana tapi silalah cek sebab kadang-kadang dia ada halusinasi. Macam saya cakap tadi, ChatGPT alone dia kata dia boleh percaya sehingga 65%. So dia punya halusinasi masih lagi ada 35%. So kat sini 35% yang kadang berbahaya. So anda kena cek lah. AI juga adalah membantu dan bukan pengganti. So bear in mind yang AI ni adalah pembantu. Dia bukannya menggantikan kita. Sebab itu kita sebagai manusia, walaupun AI bantu kita, kita kena ada analytical dan juga kita kena ada kita punya critical thinking kita kat situ. Sebab kita nak tahu, okey, jawapan ni betul ke tidak, apa output yang diberikan ni okey ke tidak, sesuai ke tidak. Dan based on that, barulah kita boleh proceed kepada next step. Okay? So, kita akan tengok macam mana nak dapatkan data dengan pantas menggunakan Perplexity AI. So, Perplexity AI ni adalah salah satu apps yang ada. Okay, sebelum kita guna Perplexity AI, saya mohon jasa baik anda. Sekejap saya nak tengok. Okay, Alhamdulillah, dah ada. Dr. Naizatul, Pusat Pengajian Bahasa UUM. Okay, Dr. Khafizah dari Bahasa UUM juga. Dr. Saiful Hafzan daripada SKRU Rendang. Okey, terima kasih. Dan IPG Kampus Tawau, Cik Fendi. Okey, terima kasih semua. So, okey, untuk since kita semua ni kebanyakannya adalah yang join ni adalah kaki tangan kerajaan. So, bear in mind yang kaki tangan kerajaan akan mendapat Google Gemini yang free version lah. Means that yang pro version tapi free untuk anda. Ni kerajaan dah bayar untuk anda lah. So, better anda gunakan yang ini. Okey. Okay. So apa yang berlaku kalau anda daripada universities, dia bergantung, ada universities yang anda boleh masuk terus Google Gemini dan akan dapat pro. Okay, ada yang gunakan walaupun gunakan yang biasa, walaupun gunakan anda punya account tapi still dapat yang biasa punya, bukan pro punya version lah. So bila anda pro punya version, anda akan dapat kelima-lima ni lah. Deep research, create video, lepas tu create image, canvas dan juga guided learning. So benda-benda ni yang kita boleh gunakan lah di dalam Google Gemini. So bear in mind Google Gemini antara yang powerful selepas ChatGPT. Okay, kenapa saya suggest kaki tangan kerajaan menggunakan Google Gemini? Yang pertama adalah kaki tangan kerajaan menggunakan email kerajaan akan dapat Google Gemini secara percuma pro version. Pro version ni harga dia RM97 sebulan. Dan walaupun RM97 sebulan tu anda tak bayar, hanya kerajaan yang bayar, dan anda akan dapat 2 terabytes of dia punya cloud lah. Okay, untuk database anda boleh simpan semua sekali kat situ lah. Orang akan dapat benda ni. Cuma tahu atau tidak, tu yang pertama. Yang kedua, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menggunakan ChatGPT, mana-mana data yang kita bagi kepada ChatGPT, ChatGPT akan belajar dan dia punya AI pun akan belajar daripada data anda. Berbeza dengan Gemini. Gemini dia dah beritahu awal, dia tak akan ambil data kita untuk AI dia belajar. Dia cuma savekan data kita tu supaya berada di tepi ni. Ini yang dia boleh savekan lah. Dia save kat tepi-tepi ni. Okay? Ini berbeza dengan Gemini dan juga ChatGPT. Ini saya kena beritahu awal. Okay, untuk first thing kita nak tengok dulu. Saya tahu ramai orang dah guna ChatGPT, tak ada masalah. Ramai orang dah guna Gemini, tak ada masalah. Cuma saya nak anda pastikan anda kena faham berkenaan dengan content creation yang unik. Contohnya, buatkan satu ayat guna perkataan Abu, ayah, ibu, kambing golek, van jenazah, rumah merah.
dan bola hijau. Okay, saya kopikan dulu prompt yang simple ni je. Saya sharekan dalam kita punya chat ni supaya semua orang boleh guna. Okay, semua orang boleh guna. Saya nak anda masukkan aja. Saya sharekan dalam chat box. Masukkan aja ke dalam sama ada ChatGPT atau Gemini dan anda lihat Ini adalah hasil daripada Gemini based kepada kita promptkan dia secara yang simple macam ni lah. Sebab saya dah tertekan thinking ni, so dia ambil masa sikit. Okay, berbeza dengan ChatGPT. Kalau kita pastekan, sebab kan ni kita ambil auto ni instant ataupun thinking, dia boleh proses dengan laju lah. Ini adalah daripada Gemini, ini daripada ChatGPT, dia agak lambat sikit, tak tahu kenapa internet. So ini adalah hasil daripada Gemini. Okay. Kalau anda promptkan dan anda kita copy, kita masukkan semula ke dalam kita punya Padlet ni. Kalau anda tengok. Okay. Saya minta anda semua buat. Okay. Dan tengok balik ayat yang sama, adakah ayat saya sama dengan anda punya. Sebab kalau kita lihat, inilah generative AI, dia akan createkan satu konten yang unik, yang baru. Bila dia createkan satu yang baru, bermaksud setiap orang tak akan sama. Ini dia punya unique content creation. Okay. Kalau dapat anda tolong buat, so anda boleh nampaklah dia punya perbezaan untuk setiap orang tu. Macam ni, ini adalah daripada ChatGPT. Dan lihat Abu ikut ayah dan ibu pergi rumah mereka untuk makan kambing golek, tapi tiba-tiba bola hijau tergolek keluar bawah van jenazah yang parking depan rumah itu. Semasa Abu sedang bermain bola hijau, dia dapat rumah merah. So kat sini anda boleh nampak dia punya konteks tu ada. Miss that perkataan Abu, bola hijau, merah, ayah, ibu tu semua ada. Tetapi dia berbeza. Sama juga macam Puan Hafizah ni pun ditulis kat sini, sambil ayam dan ibu menikmati kambing golek di rumah merah yang dipenuhi abu sisa pembakaran, seorang anak kecil asyik menendang bola hijau di samping van jenazah yang terparkir. So nampak dekat sini saya nak tunjukkan bahawa setiap benda ni adalah berbeza-beza. Okay, setiap ni adalah berbeza-beza. Bila berbeza-beza bermaksud memang AI ni adalah content creation unik. Dia takkan sama untuk setiap orang. So anda boleh nampak lah. This is the basic things. So sekarang ni saya nak masukkan kepada Perplexity AI. So bila mana kita dapatkan data, sebagai contoh macam kita nak buat research kita, saya buka Gemini ataupun ChatGPT, ikut masing-masing lah, mana-mana yang anda suka. Okay, contoh saya buka ChatGPT, saya cakap dengan dia, bro, boleh tak bro bagi aku let's say 10 artikel terkini 2021 hingga 2025 dari Q1, Q2, WOS, Scopus Journal, dan berikan link DOI link. Okay. Saya copy, saya masukkan kat Google Gemini ni juga, and then saya sharekan dengan anda semua kat chat. Yang ini saya tunjukkan dulu penggunaan daripada generative AI, ChatGPT dan juga Gemini. So anda nampak, lupa nak beritahu pasal apa Stop. Lupa pula. Bagi research bertajuk nak beritahu tajuk anda lah. Saya bertajuk berkenaan dengan Kaspersky triangular antenna with DGS. So, sorry saya lupa letak tajuk pula. Stop sekejap. Masukkan, paste, edit. Kita pastekan ni balik semula, jalan. Yang ini saya bagi lagi sekali, check. Paste.
Lupa dah tambah hujung minta maaf So anda edit saja prompt tersebut supaya dia boleh dapatkan. Okey, kadang-kala kalau dia rajin lah, kalau ChatGPT ni rajin, dia akan bagi dua option macam ni. Saya tak berjaya cari 10 artikel terkini secara tepat. Okey. Apa yang saya jumpa adalah ni. Apa yang saya jumpa adalah gini. So, terpulang pada anda nak suka yang macam mana. Yang penting dia kena bagi link, betul ke tidak? Okey, kalau saya suka yang lagi panjang sebab kadang-kadang dia punya explanation tu lagi panjang lah. So, kita try ambil yang ini. Okay, yang ini adalah hasil yang didapat daripada ChatGPT. So, kita tunggu daripada Gemini apa dia punya hasil ya sebelum kita pergi kepada penggunaan Perplexity pula. Okay. So, kalau kita tengok pada ChatGPT, dia ada bagikan link kat sini. So, kita kena tengok tajuk dia, Design Analysis of Square Fractal. So, buka. Sebab kadang-kadang benda yang daripada ChatGPT ni banyak hallucination. Okay, yang ni okay. Yang ni boleh terima. Kemudian kita check lagi. Inilah kelemahan daripada ChatGPT. Kadang kita terpaksa check satu persatu lah. Mana-mana generative AI pun you kena check satu persatu. Performance enhance, alright, settle. Yang ini pula adalah geometry, a new approach in realization. Okay, ada. Tapi dia bagi jawapan ada 4 paper sahaja. So dia kadang dia rajin, kadang-kadang dia malas, tuan-tuan perempuan. So kita lihat macam ni pula, yang ni ada performance enhanced style. So buka. Copy. Itu buka lagi sekali. Copy. Nampak? Does not provide the full article directly. Dia cakap lah, directly. So, kita tengok sikit, betul tak tajuk yang dia bagi ni. Performance enhanced style practical. Maknanya tak ada. Okay, ini assurance lain. Sebab itu kena berhati-hati tuan-tuan perempuan. Design a miniature circular. So kena check satu persatu lah. Ini adalah antara kelemahan generative AI. Hallucination memang dia tak boleh nak buat. So anda boleh nampak sekarang ni, ini adalah isu yang paling banyak di mana-mana lah untuk researchers. So salah satu option yang anda ada adalah menggunakan sama ada menggunakan Perplexity AI ataupun anda direct menggunakan Scopus AI. Sekejap lagi saya tunjukkanlah satu persatu. So ini adalah Perplexity AI. So di mana kita type je Perplexity. Ini rupa bentuk Perplexity AI. So dalam Perplexity AI ni, you boleh gunakan beberapa kaedah. Yang pertama adalah fast answer, ini macam search biasa. Yang kedua adalah deep research. Untuk deep research adalah 5 kali sebulan untuk yang percuma. Kalau untuk yang berbayar macam saya ni pro ni adalah unlimited per month. So tak kisah banyak kali pun. Yang ini pula adalah labs ataupun lebih kepada macam Canvas lah, macam ChatGPT ataupun Gemini. Okay. Kalau anda tengok pada Gemini, okay, saya tunjuk balik semula. Kalau anda tengok kat Gemini ni juga, anda boleh fokus terus, contohnya anda nak buat research apa. Contoh saya ambil tajuk ni. Okay, saya buat baru. Anda tekan pada tools, di sini dia ada deep research. Okay, dia ada deep research. Deep research di dalam Gemini sama macam deep research di dalam Perplexity, sama juga deep research macam ChatGPT. Okay, kalau yang free account maksimum 5 kali sebulan, yang paid version atau paid account is up to 30 deep research sebulan. Dia bagi macam itulah. So apa yang berlaku, anda paste je kat sini, kita tajuk ni, lepas tu anda tambah sikit lah. Buatkan let's say introduction dan sedikit literature review about this research. Okay.
So, bila kita dah onkan deep research, kita copy sekejap, kita jalankan aja. So, apa yang berlaku di dalam deep research adalah dia akan try untuk dapatkan data-data daripada website dan juga daripada paper yang berkaitan lah, yang open access. Okay. Same goes to macam ChatGPT. Dalam ChatGPT pun ada deep research dia juga. Anda paste prompt yang sama. Okay, saya sharekan prompt lagi sekali. Check. Dalam ChatGPT saya tak dapat nak cari artikel. Okay. Ini dia, kalau dia bergantung kepada individual punya ChatGPT. Bagi contoh, kalau selalu anda cari artikel, dia akan keluar dengan lebih cepat lah. Kalau jarang anda gunakan GPT untuk dapatkan, so itu dia punya apa nama, bukan kata kelemahan, dia bergantung kepada ChatGPT itu berborak dengan anda macam mana. Kalau anda rapat dengan dia berborak dan anda selalu tanya pasal ni dan sebagainya itu, dia akan lebih cepat lah, maknanya dia dapatkan keluarkan output dia yang nak. Okay. So di dalam ChatGPT juga kita ada tekan ni, ada deep research. Macam ni saya tinggal 23 kali je lah. Okay, dia sebulan 30. So kita runkan juga dekat sini. So nanti saya akan tunjukkan perbezaan dia. Okay, kalau anda tengok dekat sini, untuk deep research dalam Gemini, dia akan bagikan macam outline untuk deep research ni. Contohnya search for fundamental principle, for academic papers, analyze, extract, synthesize dan juga organize a literature review section. Sebagai contoh, let's say anda tak setuju dengan dia punya point ni, anda boleh edit plan dan anda boleh tambah sendiri poin-poin apa yang anda nak tambah. Pun boleh tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Okay. And then anda tekan start research. Okay. Dia akan buatkan research anda. Sebelah ni tak ada soalan. Okay. Saya jarang guna untuk cari artikel. Okay, no problem, tak apa puan. Boleh guna yang lain juga. Okay, jangan risau. Jangan risau. Kita ada option banyak. Nanti saya tunjukkan. So, kalau menggunakan ChatGPT adalah dia akan bertanya dahulu. Contohnya, what is the intended application area? Yang ni contoh lah. So, kita kena jawab. Yang pertama, intended dia adalah pada 5G. Kemudian, nombor 2, shift enter adalah untuk tekan ke bawah. Do you want the lecture review to focus on the recent work? Also include a similar paper on recent work. Lepas tu yang ketiga, are you targeting specific progressive band or performance and bandwidth gain size reduction? Kita ambil je semua ni. Sebab kita nak fokus, macam saya punya bidang, kita nak fokus kepada this kind of this kind of technical parts lah yang kita nak. IEEE General Submission Thesis Chapter. Okay, kita buatlah IEEE style. Okay, so dia jalankan research dia. Okay. So Google Gemini kalau anda tengok, dalam berapa saat dia dah pergi kepada 23 website dan dia tengah dapatkan data lagi. Kalau anda tekan sini, source, dia dah pergi pada 23 website lah. Ini adalah list of website yang dia pergi. Okay, kita tak suruh pun, tapi dia yang buat kerja. Kita kena tunggu sehinggalah bulatan ni habis, warna biru. Biar dia proses dahulu. Kalau macam ChatGPT, kita kena tunggu sampai dia habis yang ini. Kita tarik sampai habis ni lah. Ini kalau menggunakan deep research. Dan penggunaan deep research di Malaysia masih lagi kurang. So bila selalu gunakan deep research, saya selalu guna Grok. Adakah dia hilang pula. Saya selalu guna Grok. Adakah ia tak sehebat ChatGPT dan Gemini? Okey, tuan-tuan dan puan, setiap AI ni dia ada database dia berbeza-beza. Okey, database dia berbeza-beza. Itu yang pertama. Maknanya knowledge dia adalah berbeza-beza. Kadang-kadang Grok ada bagusnya, kadang-kadang ChatGPT ada bagusnya, kadang-kadang Gemini ada bagusnya. Okay. Macam Grok, dia antara yang termuda berbanding dengan Gemini dan juga ChatGPT. Tetapi Grok ni, the good thing is dia tidak ada batasan. Means that kalau kita tanya yang pelik-pelik pun dia boleh jawab. Itu dia punya powerful of Grok lah berbanding yang lain. Tapi in term of knowledge, Grok ni satu je, dia suka ambil knowledge yang recent sangat-sangat. So, yang knowledge yang lama-lama, macam basic-basic apa semua, kadang-kadang dia tak nak ambil. So, ini antara yang saya perasan lah kalau menggunakan Grok. Tapi kalau tuan-tuan adalah pegawai kerajaan, gunakanlah Gemini.
Sebab Grok dan ChatGPT sama. Dia akan ambil data kita dan dia akan belajar untuk dia proseskan dia punya AI lagi pandai. Berbanding dengan Gemini, Gemini awal dia dah kata dia tak akan gunakan data kita untuk dibelajar untuk AI dia. So itu antara pro and cons lah yang saya dapat inform kepada anda. So ini adalah dia punya proses. Okey, satu lagi anda boleh gunakan adalah menggunakan Perplexity. Dan Perplexity kita tekan tengah ni adalah deep research. Pun sama juga kita pastekan. Anda paste soalan kita tadi. Kita masukkan kita punya prompt ni. Prompt kita simple je. Tak pening-pening. The good thing about Perplexity ni adalah anda lihat di dalam button ni. Okay, button ni anda boleh cari across all the entire internet ataupun anda off ni anda fokus kepada academic paper saja. Pun boleh, tak ada masalah. Means that semua data-data dia adalah dalam bentuk academic paper saja. Intro. Okay. So kita on kan juga. So kat sini anda boleh nampak ada 3 tempat yang anda boleh dapat data. Kalau nak guna Grok pun boleh tambah lagi satu, Grok AI. Biar dia boleh jalankan terus. Nak tambah lagi boleh, tambah lagi Scopus AI. Gunakan. So anda boleh dapat pelbagai data yang anda boleh dapat. Ada cek lagi. Okay. So kat sini anda boleh nampak lah the whole data yang boleh dapat lah. Okay, dia tengah proses lagi, tak apa, biar dia carikan. Yang ni pun dia tengah proses lagi. Yang ini pun dia tengah proses lagi. So kat sini inilah fungsi nama dia deep research. Bermaksud dia akan dapatkan data the whole bersama juga references lah. Okay, satu lagi yang ini adalah salah satu generative AI daripada China dan dia punya database sangat bagus sebab dia adalah daripada Alibaba, company Alibaba yang buat coin ni lah. So saya copy, saya sharekan dan dia punya deep research pun sangat-sangat bagus. Dan dia tak ada limit. Itu yang bagusnya. Okay, hanya coin daripada China buat masa ni yang tak ada limit untuk deep research. Kalau anda gunakan apa nama, Allah saya nama Mat, Kimi Moonshot yang daripada TikTok pun dia dah start buat limitation. Kalau sekarang ni, yang ni tak ada limitation langsung lah. Okay, tak ada limitation langsung. So, benda yang sama, anda tekan deep research and then paste saja. Sorry, saya pastekan dia punya prompt ni. Copy, saya masukkan prompt dia. Yang ini adalah antara yang saya rasa bagus. Okay. Dan cara dia juga macam ChatGPT, anda kena respon dulu soalan-soalan, anda kena jawab and then dia akan buatkan. So yang pertama, could you clarify the specific application or performance? Okay, nak cakap research such as bandwidth enhancement, administrative improvement. Okay, yang ni kita ambil yang ni lah. Paste. Lepas tu shift enter. Yang kedua, who is the ID intended audience for this introduction to academic researchers? Academic researchers. Okay. Copy. Paste. Shift enter. Would you prefer the teaching to emphasize the research study, foundation work, or mix of both? Emphasize research studies. So kita fokus research studies lah. Sebab kita punya research pun kita kena tahu yang dia ada basic dan juga research studies. So sebab kita nak tengok kita punya gap, memang kita kena tengok pada apa research studies yang telah orang buat lah. So ini kaedah yang daripada Quant dia akan buatkan. Yang ni dia dah hasilkan. Okay. Yang ni dalam bahasa, dia ada bahasa-bahasa Indonesia sikit kadang-kadang. So kena pastikan anda tambah hujung sikit lah. So anda tengok kat sini, bila anda tekan, dia ada 83 sources yang dia dah dapat. And the good thing menggunakan Perplexity, anda boleh export terus, tekan export, sama ada pergi di OCX ataupun PDF. Ikut anda lah. Contoh saya ambil je PDF ni, saya exportkan dia. Okay. So kita buka, ini adalah kita punya PDF kita. So dia buatkan simple literature review. Dia buatkanlah. Tapi tugas anda sekarang untuk check betul ke tidak dia punya data tersebut. Okay, ini adalah daripada Perplexity. Perplexity ni khusus pembacaan dokumen saja atau boleh fungsi sebagai generative AI juga? Dia boleh berfungsi sebagai generative AI juga, tuan-puan.
Sebabnya kalau let's say kita ambil baru ni, kita ambil baru, kat sini kalau anda lihat, anda tekan search ni, anda boleh pilih model yang anda nak di dalam ni. Dia adalah combination of banyak model lah. So anda boleh gunakan, sama nak menggunakan ChatGPT 5.1, cloud pun boleh. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kalau mereka yang berada untuk yang suka buat coding, contohnya nak buat game coding lah, nak buat game untuk pembelajaran ke apa, Cloud, Sonnet dan Opus ni antara yang terbaik untuk anda buatkan dia punya coding. Sebab dia akan tunjukkan step by step dengan lebih clear lah berbanding dengan yang lain-lain. Ini based kepada pengalaman lah. Okay, so ini adalah menggunakan Qwen, dia tengah proses lagi, ChatGPT pun tengah proses, Gemini nak dekat habis. So ini antara yang anda boleh gunakan lah. Satu lagi adalah menggunakan Scopus AI. Sekejap kita buka satu. Scopus. Oh, saya kena buka melalui UTM. Kalau tak nanti dia slow sedikit. Okay, sekejap UTM library. Saya buka guna ni lah, senang sikit. Saya buka guna ini. PLH. Okay, remote. Then kenapa tak masuk pula? Okey. Masuk database, saya masuk Scopus. Okey, yang ni tuan-tuan perempuan kena check. Universiti tuan-tuan perempuan ada tak subscribe Scopus AI? Sebab tak semua universiti akan sama time ni lah pula kau ni. Dia tengah down ke? Sorry tuan-tuan perempuan. Biarkan dia jalan dulu sementara dia tengah down ke apa. Geram ni kan. Time ni lah pula dia down. Okay, tak apa. So kita lihat Perplexity. Okay, Perplexity ni juga sebenarnya dia ada pelbagai option yang lain kalau anda lihatlah. Okay, bukan saja setakat web dan akademik, you boleh cari yang bentuk discussion saja, finance saja, dan dia boleh connect dengan pelbagai kita punya connectors lah. Okay, dia boleh connect. Contohnya kita enablekan Gmail kita, Outlook, so dia boleh terus masuk ke dalam kita punya bahagian Outlook untuk cari ke email kita dan sebagainya lah. So ini ada macam-macam yang kita boleh connectkan. So selagi banyak memang dia boleh buat lah. Itu the good thing about menggunakan Perplexity. Okey, satu lagi untuk makluman tuan-tuan perempuan, dalam Perplexity ni kita ada Perplexity dalam Perplexity ni dia perkenalkan format. Okey, kenalkan format macam ni. Perlu sikit dah tadi. Dia perkenalkan format ataupun dinamakan ini adalah format Format ni adalah dia punya browser dia sendiri. Okey, browser dia sendiri, dan di dalam browser ni dia ada AI agent dia yang tersendiri. So nanti kita akan pergilah macam mana nak menggunakan AI agent dia. Reload sikit Scopus. Macam ni lah pula. Dia tak ni. Dia tak masih pakai sekali lagi. Buka sekali lagi. Ini segan-segan. Okay. Tengok sikit Gemini dah siap ke? Sikit lagi. Oh, Gemini pun dah tahan lama. Tengok. Proses ke tak? Cepat sikit. Cuba tengok tuan-tuan perempuan ni dia dah habis ke belum? Okay, untuk yang deep research tuan-tuan perempuan. Dia masih lagi. Ke generative orthographic melalui Perplexity. Grafik dan juga graf buat masa ni dia tak boleh lagi Perplexity. Dia masih tak ada capabilities. Dia ada capabilities dia, tapi dia taklah secantik kalau kita ask macam Gemini ataupun kita ask ChatGPT untuk create the graph. Dia memang direct terus lagi cepat berbanding dengan Perplexity. Sebab itu kalau nak guna, dia ada pro and cons. Sebagai contoh macam saya,
Apa yang saya guna untuk Perplexity ni selalunya untuk dapatkan data-data yang tepat. Sebab Perplexity ni dia akan link terus dengan internet dan dia terus, macam kita fokus kat paper ni, dia akan terus dapatkan paper sahaja. Berbanding dengan Gemini dan juga ChatGPT. Macam Gemini dan ChatGPT ni dia ada dia punya panjang-panjang sikit dia punya cerita lah. Ni nak dekat habis ni. Okay, kita tunggu sekejap. So ini dia punya perbezaan kalau kita nak menggunakan Perplexity boleh, Gemini boleh, ataupun menggunakan ChatGPT boleh. Ini antara yang saya selalu gunakan untuk dapatkan data. Habis dia dapat data nanti barulah kita nak buatkan dia punya combination lah. So nanti combination kita boleh gunakan satu lagi apps di bawah Google. Dia adalah percuma contohnya kita buka ni dulu. Sebentar nak tunggu dia proses, lambat pula. Saya buka Notebook LM. Okay, saya bagi je petang ni. Notebook LM. Okay. Notebook LM ni tempat di mana anda boleh sumbat anda punya papers ataupun data-data anda dan dia akan fahamkan dan dia akan buatkan certain things. Example, dia buatkan audio, buatkan video, buatkan Allahumma salli ala Muhammad, mind map. Lepas tu yang terbaru adalah dia buatkan anda punya the whole picture of your research macam poster lah. And also dia buatkan slide presentation. Okay, kalau siapa yang menggunakan akaun akaun email kerajaan, anda dapat lagi banyak dia punya kelebihan lah. Sebagai contoh, okay, yang ini adalah Notebook LM. Sebelum anda gunakan Notebook LM, anda kena pastikan anda nakkan setting pergi ke output language. Sebab apa? Sekiranya anda salah setting dekat sini, dia boleh tukar kepada bahasa yang lain lah. By default adalah in English, tak ada masalah lah. Tetapi macam saya buat bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka last time, mereka nakkan dia punya output audio dalam bentuk bahasa orang asli. Saya tak ingatlah nama bahasa tu. So dia gunakan bahasa orang asli kat sini lah. Memang ada bahasa dia. So anda kena pastikan anda target anda untuk siapa. Let's say kalau anda untuk mungkin kat kelas ke atau biasa ke, bahasa Melayu pun tak apa. Tapi let's say kalau anda nak buatkan presentation kepada international punya participant ataupun between the lecturers, so mungkin anda boleh tukarkan kepada English. So ikut masing-masing punya preference. Okay. So anda tekan setting, saya ulang sekali lagi, output language dan save saja. Ikut pilih bahasa and then save. Okay. Saya tengok sikit Gemini. Lama sangat ni Gemini. Qwen. Okay, Qwen pun dah siap dah. Qwen yang last pun dah siap. Ini adalah output daripada Qwen. Anda boleh nampak ni. Sekejap. Kita, the good thing menggunakan Qwen ni adalah kita tekan podcast pun boleh dah. Dah upgrade ni. Yang ni baru je dalam 2 hari yang lepas dia upgrade untuk podcast. Okay, so kita tekan ni dia akan jadi satu podcast berkenaan dengan research kita lah. And anda boleh juga download PDF. So download PDF dah settle. So kalau anda tengok kat sini adalah dia punya rough idea untuk dia punya literature review. So apa yang berlaku, dia buatkan literature review bersama dengan all the references yang dimasukkan dan juga dia link kepada references tersebut. So dia ada 24 link ni. Okay. Kalau kita klik kat sini, allow. Okay. Analisis tadi. Design document to write kalau sesi. Okay, so yang ni adalah paper-paper yang diklik pergi terus kepada paper tersebut. So anda check lah satu persatu kan. Dan biasa macam mana output daripada generative AI, sila baca dan check. So ini adalah yang mana Qwen boleh buatkan untuk anda. Okay, so since dia dah boleh buat yang bagus sikit, sebab dia dah boleh buat di audio, saya minta dia anda tekan saja kat sini podcast. Katalah kita nak apa cherry. Right. I especially love these soup. What the hell are you doing, you damn brat? You've crossed the line. No matter how much pain you carry inside. Okay, lepas tu kita ambil no fish. Hey, look at that bridge. It's like a silver crescent moon. Just follow this gentle sound. Hey, mister, aren't you that rich dumb ass?
You've crossed the line. So ambil Peter and then create podcast. So biarlah dia yang createkan the podcast of this punya research. Okay. Yang ini nampaknya dia nak berlawan dengan Notebook LM. Okay, di mana Notebook LM, kalau anda tekan Notebook LM kat sini, anda create new. Okay, bila create new, untuk yang email government, okay, email government, anda boleh upload data sehingga 300 data dekat sini. Lihat datanya. Gemini di situ belum? Siap pun. Okay, ini adalah daripada Gemini punya deep research. Okay, saya tekan share and export, terus kepada export to doc. Export to doc bermaksud dia akan buatkan dalam bentuk Google Document lah, dia punya data tersebut. Oh, lamanya, saya rasa internet problem ni. Okay, kena banyak bersabar. Okay, kena banyak bersabar. Okay, tak apa. Okay, yang ni kita masukkan dulu data yang kita ada. Let's say kita ada daripada Gemini tadi. Download. Comprehensive. Open. Ini yang daripada, ini daripada Allah SWT, daripada Quen tadi. Kemudian daripada ChatGPT pun habis lagi. Share export to document. Ya Allah. Kenapa anda slow sangat hari ni? Okay. Saya pun tak faham kenapa dia terlampau slow. Try browser. Gemini. Saya punya internet agak slow hari ni. Sebab itu dia loading lama. Tapi tak apa. Biar dia buatkan. Saya nak tunjukkan bahawa daripada Gemini ni dia terus buatkan kita ni, yes, Google document kita. Dia akan berikan detail lah yang dia dapat. Maknanya research yang dia dah buat ni lah. So ada lebih kurang 16 pages kat sini. Memang laju lah dia buat kan. 16 pages berserta dengan all the references yang dia dapat lah. Ini adalah menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunakan Gemini. Okay, menggunakan Gemini. So apa kita boleh buat adalah kita download as PDF sebab kita nak sumbatkan ke dalam Google Notebook LM. So apa yang boleh buat adalah anda pergi pada Notebook LM ni tadi, analisis ni tadi, lepas tu anda boleh tambah data. Contoh saya uploadkan data kat sini, saya masukkan spreadsheet ni. Okay, at the same time, katalah anda ada link YouTube yang berkaitan lah. Contohnya saya buka YouTube. Saya buka YouTube yang berkaitan. And then saya cari. Contohnya adalah Spearsky Antenna DGS. Contoh saya ambil yang mana tadi yang lama sikit. Okey, saya ambil yang ni lah. Lepas tu, apa yang saya buat adalah saya copy saya punya link ni dan saya pergi kepada add source mula. Saya pilih YouTube, saya pastekan link. Insert. Kalau anda perasan dia berwarna merah, bermaksud owner kepada video ini tidak membenarkan video ini dikopi kepada tempat-tempat yang lain. Sebab itu dia berwarna merah. Dia tak bagilah. Okay, so ini anda kena delete lah. Remove. Atau anda cari video yang lain. Tapi anda boleh nampak benda ni boleh dimasukkan lah. And the good thing is sekarang ni dia dah ada deep research directly daripada daripada Notebook LM ni kat sini terus. Okay. So anda tekan contohnya kita nak dapatkan find 10 more academic article from 2021 to 2025 Q1 Q2 Focus SWOS journal regarding Spearsky triangular antenna at 3.5
Saya tambah pula dah. Saya tekan ni submit. So apa yang berlaku adalah notebook LM akan try dapatkan data-data yang lain untuk diupdate ke dalam sini. Okay. Sementara dia tengah cari data tu, okay, baru sekejap je. Pak, kejap je. Ada 7 sources lagi, so import masuk terus. Dia akan terus masukkan kat sini. Ting, semua data-data tersebut dimasukkan. Semua data-data tersebut adalah dimasukkan. Maknanya dia terus dapatkan paper-paper yang berkaitan. So anda boleh nampaklah penggunaan dia. Yang pertama, anda boleh add sendiri ataupun anda menggunakan yang research kat sini lah. So tekan ada soalan ke? Ting. Okay. Okey, bila anda dah masukkan, so kat sini adalah sources. Bermaksud semua data-data yang anda masukkan. Kat tengah ni pula adalah chatting. Bermaksud chat. Anda boleh berchat dengan dia. Dia menggunakan engine Gemini. Tetapi dia punya engine Gemini hanya fokus kepada paper-paper ini sahaja. Okay, dia tak akan pergi ke tempat lain. This is a good thing lah. Okay, and then kita boleh kecilkan. Dekat studio ni, kalau anda perasan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama, audio overview. Bermaksud ini adalah podcast yang kita boleh buat. So, kita edit, tekan dia punya pensel tu. So, dalam sini anda boleh pilih anda nak buat format yang macam mana. Nak deep dive, maknanya kita nak tengok apa yang berlaku atau interconnection between satu paper. A brief, maknanya dia just bagi tahu secara umum. Ataupun you nak kritik. Kalau you selalu nak buat literature review, you selalu letak kritik lah. Pilih kritik kat sini. And then you nak kritik fokus pada apa? Contoh, you fokus kritik. Let's say on methods. Methods and results. Performance. Okay. Kalau anda punya fokus adalah in term of, let's say kalau melibatkan social science, ada framework dan sebagainya. So beritahu dekat dia supaya AI ni dia akan baca semua ni dan dia akan buatkan satu podcast, dia akan kritik about the framework tersebut. So and then generate. So kat sini adalah audio overview. So yang ni pula adalah video. Kita boleh setkan juga video kita nak bentuk dalam explain, comprehensive, maknanya dia akan explain the detail. Ataupun kita nak just a brief, kita nak cepat, kita nak dapatkan secara idea secara keseluruhan apa yang berlaku untuk setiap paper ni. So ikut anda. And then the good thing is anda boleh pilih teams dia. Maknanya contoh paper ada heritage, ada retro, ada watercolor, anime. So ikut anda masing-masing lah. Okay, ada yang suka yang anime dan sebagainya. So saya try ambil retro print ni. Saya ambil explain. Maknanya dia bagi detail lagi. Dan kat bawah ni anda boleh beritahu dia. Anda nak detail pasal apa. Buatkan, let's say, analysis on, let's say, methods and antenna performance. And why they get the best results. In their experiments. Ini contoh lah, mana kita bagi detail-detail, so dia akan fokuskan pada situ saja. Okay, lepas tu kita boleh tekan mind map. Ni report pun sama, anda boleh pilih report apa yang anda nak AI ni hasilkan. Let's say you want a briefing document pun boleh, study guide pun boleh, blogspot pun boleh, atau nak tunggu research proposal pun boleh, technical white paper pun boleh. Contoh comparative analysis, kita suruh dia buat. Okay, ini adalah flashcard dia buatkan untuk dapatkan the whole picture of your punya research yang you dah upload ni. Quiz. Yang ini saya cakap tadi, dia akan buatkan satu poster infografik berkenaan dengan tajuk anda. And yang ini adalah slide deck. Kalau anda nak buat slide deck, anda tekan kataan pensel ni dulu, anda pilih sama ada nak presenter slide ataupun anda nak complete detail. Kemudian anda kena mention kat sini lah, sama ada anda nak gunakan background warna apa dan sebagainya. Let's say anda tak tahu pun tak apa, biar dia yang generatekan secara auto. Okay, dan kita generatekan dia. So dia bergantung kepada internet masing-masing lah.
Okey, sebagai contoh, yang ni adalah kita punya mind map yang dah siapkan. So, kita tekan. Ini adalah the whole kita punya tajuk berserta dengan sub yang dia dah buatkan base kepada paper-paper yang dia dah uploadkan tadi. Okay. So, bila kita tekan kat sini, so kita boleh start berchat dengan dia kat tepi ni lah. Belah tengah ni. Dia akan dapatkan detail-detail terhadap berkaitan dengan topik-topik yang subtopik yang kecil-kecil ni lah. Okey, kita tekan lagi, dia akan dapat lagi subtopik-subtopik berkenaan. So, bila nak kembali semula, tekan je studio. Kita tunggu yang lain-lain semua siap lah. Ini adalah menggunakan notebook LM. So, kalau kita lihat daripada segi, mana tadi? Quen ni tadi. Quen pun dia dah siapkan lebih kurang 6 minit. Okay, Alright, so picture this. You're designing a tiny little antenna for your next-gen smartphone, or maybe a medical implant. Or it only works on one frequency. Or worst of all, it just can't keep up with the data speeds we expect now. Yeah, exactly. And that's the classic microstrip patch antenna problem. Super useful low profile, easy to make, fits right on a circuit board. So, dia punya intonasi, boleh saya katakan yang Quen ni agak macam kasar sedikit lah, macam dia tak ada berlembut. Okay? Ini dalam Quen version lah. Nanti kita tunggu sampailah si daripada apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada notebook LM ni siap lah. Dia punya intonasi dia. Okay? So, ini antara kuis antena yang dia dapat buatkan untuk anda. Based pada 12 sources yang kita dah upload ni. So, kita boleh mainkan lah. Tekan dan sebagainya. Okay? Kita pergi pada studio balik semula. At the same time, dia dah siapkan kad imbas. So, kita tengok kat sini. Ini adalah flash card. So, bila kita nak, let's say besok ada presentation ke apa, kita mungkin menggunakan flash card. This kind of flash card, itu dapatkan di idea. So, dengan cepat lah. Okay, this is what you can do dengan menggunakan notebook LM. So, yang ini adalah kita punya infografik dia dah siapkan. The whole daripada 12 sources tu, dia buatkan kita punya infografik. Anda boleh nampakkan cantik atau tak cantiknya infografik yang dia dah buatkan. Tapi macam biasalah, sebab bila kita cakap bahasa Melayu, kadang-kadang ada sedikit bunyi bahasa Indonesia. So, kalau boleh, buat dalam English lagi baguslah. Memang lagi tepat dia punya perkataan. Ini adalah notebook LM yang buatkan this type of poster ataupun infografik berkenaan the whole data yang you dah uploadkan tadi. Okay, ini menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, menggunakan notebook LM. Okay. So, yang lain dia tengah buat lagi video dan juga audio ni. Yang ini adalah dia punya report yang dibuatkan untuk anda. Okay, ni ada report dia. Sedetail-detailnya lah. Based pada semua data yang anda ada tadi. Cumanya, dalam report ni, anda tak boleh nak save as. Anda just boleh copy content sahaja. So, anda kena masukkan dalam Google Document ataupun masuk dalam Word lah. Ini dia punya kelebihan dan kekurangan dia lah. Okay, dia dah tolong kita banyak. Tapi at the same time, dia still ada kekurangan dia. So, kita tunggu in term of audio dan juga video yang dia akan buatkan. Ini adalah contoh penggunaan notebook LM. Berapa ramai yang pernah menggunakan notebook LM selama ni? Boleh saya tahu? Tak pernah ke? Pernah ke? Kan? Sebab benda ni antara yang kurang sangat. Dia dah. Sebab sayang kalau kita tak gunakan notebook LM. Kenapa Scopus down ni? Hai. Okay, saya buka sekali lagi daripada sini. Boleh buka lah. Tak pernah guna, baru tahu semalam melalui UKI. Yes. Memang kena guna, Puan. Memang kena guna. Sebab rugi kalau tak guna. Allah. Saya rasa saya punya Scopus U10 ada problem sedikit. Tak apa. Nanti anda boleh cubalah. Cuma kelemahan Scopus AI yang untuk makluman tuan-tuan dan puan adalah dia sangat-sangat very limited. Bermaksud dia bukannya di Scopus ni fokus dia bukan pada AI, tetapi dia fokus kepada database. So bila AI, kalau contoh kita minta literature review table dan sebagainya, dia masih lagi kurang kat situ lah. Sebab itu kalau nak gunakan,
gunakan generative AI yang ada. Cuma the Scopus is the good thing menggunakan Scopus AI ni adalah kita boleh ask the AI untuk retrieve all the data yang ataupun all the papers yang kita ada untuk kita proses. Itu kelebihan Scopus AI. Dia sangat-sangat bagus in term of database. Sebab database dia memang tepat, memang dalam Scopus tersebut lah. Okay? Dia memang dah ada dalam Scopus tersebut dan dia boleh, bila kita minta data, dia terus refer kepada dia punya data. Maknanya dia punya database. So lagi senang lah. Cumanya tak semua universiti yang subscribe Scopus AI ni. Sebagai contoh, semalam saya buat dengan UKM, ada peserta yang daripada PhD dia daripada MMU Cyber. So MMU pun tak ada subscribe. Lepas tu UIA pun tak ada subscribe kalau tak silap saya lah. Semalam ada juga student daripada UIA. So kat situ ada kelemahan dan kekurangan lah. Jadi kalau tak ada in term of daripada Scopus AI, saya cadang gunakanlah, kalau boleh gunakan Perplexity lah supaya lagi cepat. Kalau ada UEM ada cakap subscribe, okey cantik. Kalau UEM ada, gunakan. Okey. Jadi saya ni tak boleh masuk pula. Semalam pun dia macam bio lah sedikit, saya pun tak tahu kenapa. Mungkin ada problem connection between UTM dengan Scopus lah. Okay, so gunakan sebab Scopus ni mahal sebenarnya. Setiap universiti bayar lebih kurang RM2 juta setahun. Tak termasuk AI. Sebab itu ada universiti yang subscribe lagi Scopus AI. Ada yang universiti tak mampu nak subscribe. Macam Scopus AI adalah tambahan lagi tak silap 2 juta setahun lah untuk setiap universiti. So gunakan semua kelebihan yang ada di universiti masing-masing lah. Okay. So once you dah dapat ni semua, kita tengok dia punya proses dah siap. Yang ini dia dah siapkan audio. So anda boleh dengar audio dia. Okey, dalam perbincangan kali ini, kita akan teliti dua pendekatan yang berbeza untuk reka bentuk antena 5G. Satu tentang antena segitiga yang padat dan satu lagi tentang konsep Intelligent Reflecting Surface atau IRS. Ya. Dan kita akan fokus pada bagaimana metodologi dan cara penyampaian hasil dalam kedua-dua kajian ni boleh diperkukuhkan lagi. So nampak dia punya the way dia speak lebih lembut berbanding daripada Quen lah. Sebab Quen ni pun baru je, lebih kurang seminggu baru dibuatkan yang audio ni. Cuma yang bahagian untuk notebook LM ni dia dah lama. Jadi bila dah lama, database dia dah besar dan dia still untuk upgrade yang lebih baik lah. Ini untungnya kalau kita menggunakan AI yang ada database besar, supaya dia cepat untuk belajar, at the same time dia akan berubah dan ke arah lebih kepada human punya talking. Okey, terima kasih doktor, no problem doktor. Yeah. So ini adalah serba sedikit berkenaan tadi kita tengok daripada Gemini, kemudian kita tengok kepada Scopus, Scopus pula dah, daripada ChatGPT. ChatGPT pun saya tahu kenapa slow sangat hari ni. Boleh tahan slow. And then juga daripada Perplexity. Okay. Dan juga Quen lah. So anda boleh ada option mana-mana anda nak gunakan lah supaya dengan lebih cepat. Ini adalah hasil daripada ChatGPT. Wah, slownya. Dia tengah queue. So memang slow sikit lah. Okay, tengah queue So kena banyak bersabar. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan. So sekarang ni bila kita dah settle ni, saya nak masuk kepada satu lagi benda dinamakan sebagai AI agent. Apa benda AI agent ni? Okey, kalau ikutkan, kalau kita tengok sini ini sebenarnya saya dah cerita lah semua sekali, saya dah cerita dia punya proses dan semua sekali. Kalau kita tengokkan AI agent ni, dia adalah unik sebab dia adalah sesuatu benda yang baru dan sedang dipraktikkan di Malaysia lah. Maknanya di Malaysia ni baru start about the AI agent. Selama ni kita bercerita pasal generative AI je. Kita tak cerita lagi dengan AI agent. Apa benda AI agent ni? AI agent adalah di mana benda yang berulang, kerja-kerja yang berulang boleh dibuat oleh satu agent yang daripada A to Z dia buatkan. Kita tanpa nak kacau dia. Okay. So in term of research ni, kita dah boleh nampak benda-benda yang berulang akan menjadi dia lebih fokus kepada benda yang berulang dan automatekan dia dengan lebih cepat. Okay?
And then AI agent adalah sistem automation menjalankan kemudian dia analisis dan kemudian dia boleh buatkan report yang anda nak dengan cepatlah. Itu adalah AI agent. Okay. Objektif dia track new papers on that topic. AI agent kita ada macam-macam AI agent, tapi yang famous ada dua. Satu Manus, satu lagi adalah menggunakan browser, Comet. Dan satu lagi yang terbaru adalah daripada ChatGPT sendiri. ChatGPT pun ada AI agent kalau untuk web base, dan juga ChatGPT sendiri pun dah ada dia punya browser dia tersendiri, nama dia Atlas. So Atlas pun ada dia punya AI dia. So anda boleh gunakan option ni yang banyak lah. Okay. Dan untuk buat masa ni, Comet dia bagikan secara percuma. Maknanya boleh buat banyak kali. Kalau macam ChatGPT 40 kali sebulan sahaja. Kalau menggunakan Manus, dia bergantung kepada berapa banyak kredit yang anda gunakan. Itu dia punya perbezaan lah. Okey, contoh tugasan automation oleh AI. Yang pertama adalah carian artikel baru berkaitan topik penyelidikan, and then hasilkan ringkasan, susun dapatan dan buatkan trend penyelidikan dan mengesan jurang penyelidikan. Okey, ini antara yang dia boleh buat. So saya nak tunjukkan benda yang paling simple kalau anda tengok di hadapan ni. Ini adalah saya punya Comet. Saya check dulu. Boleh tak Scopus ni masuk? Tolonglah masuk tahun ni. Lemau dia. Okay, dalam Gemini, sebelum saya lupa, dalam Gemini, dekat sini pun kita boleh createkan 5 benda ni. Hasil daripada yang didapatkan basic literature review ni. Pertama, kita boleh jadikan di infografik, boleh jadikan quiz, flashcard ataupun audio. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, so contoh saya tekan di infografik, biarlah dia buatkan infografik. Okay, untuk Comet ni pula, contoh saya buka satu yang baru. Okay, saya buka satu yang baru. Comet punya cara adalah anda kena login dulu kepada mana-mana apps yang anda gunakan. Sebagai contoh, saya buka saya punya saya nama Muhammad, Google Sheet. Saya buka saya punya Google Sheet. Space. Kenapa Google Space? Ini adalah Enterprise. Sorry Google Sheet. Okay, saya buka Google Sheet saya. Contohlah saya ambil yang dah ada data. Contoh half year profit and loss statement. So saya klik kat sini. Okay, ini adalah data saya. Okay, ini saya ambil daripada company X. Contoh So saya delete ni dulu. Continue. Okay, delete ni dulu. So apa yang saya nak buat adalah saya tekan assistant di dalam Comet. Saya tekan assistant di dalam Comet. Saya beritahu dia take over my browser. Then do this task for me. Yang pertama, kita minta dia analyze, understand this sheet, and analyze it, and show me all the graphs, and also the inside of the graph. Waktu yang kedua, write a simple report and put it inside Google Doc, including the graphs and insight. So apa yang saya nak suruh dia buat sekarang ni adalah dia fahamkan dulu sheet saya ni, and then analyze and buatkan graph dan juga insight. And then lepas dia buat tu semua, dia buatkan a simple report. Lepas tu yang ketiga, kita mintakan dia buatkan dalam 10 slide yang cantik berkenaan this data.
make sure you use, kita beritahu lah, kita nak kita punya slide tu background, contoh background warna purple, dark purple pink with technologies. Okay, and font must be white in color. Kita bagi detail lah. Saya copy ni dulu supaya anda boleh try dan saya jalankan dia. So anda boleh nampak sekarang ni keliling ni semua berwarna biru. Dia tengah buat kerja lah tu. Dia tengah buat kerja Yes. Okay. Dia tengah buat kerja. Bermaksud dia take over kita punya browser, dia tengah proses. Tapi baik iman yang browser tadi take browser fokus pada sheet sahaja. So ini adalah dia fokus pada sheet sahaja. So dia tengah buatkan lah A to Z ni. Okay, kita tunggu. So yang ni dah siap. Tadi okey, ni dah siap Ni adalah audio kita. Yang ni pula adalah kita punya video. Ni contoh video yang dibuatkan lah. Okay. Cuba kita lupakan sekejap pasal chip laju atau kamera canggih dalam telefon kita. Ada satu lagi keajaiban yang tersembunyi yang selalu kita tak perasan. Antena. Dan ia bukan sekadar sebatang wayar tau. Ia adalah satu hasil seni kejuruteraan yang sangat rumit. Satu tarian antara fizik dan geometri yang sebenarnya menghidupkan dunia wireless kita. Fikirkan sekejap. Setiap saat, peranti kecil dalam poket kita tu kena tapis lautan isyarat radio yang berserabut, cari isyarat yang... Dan cabarannya makin lama makin besar. Dengan teknologi macam 5G, kita sekarang bercakap pasal kelajuan data dalam gigabit sesaat. Ini bukan sikit-sikit punya... So, ini adalah contoh video yang dihasilkan lah. So, anda dah boleh gunakan untuk anda punya, untuk kelas anda dan sebagainya lah. Okay, kita tengok slide deck. Mana slide deck kita ni? Dah siap ke belum? Rasa hilang. Kita cek balik semula. Tak buat ke slide deck? Kita tekan je. Sub. Baru nak buat slide. Ketua kan. Okey. Yang ni dia tengah buatkan. Ni dia tengah buatkan. Dia proses semua sekali lah. Dia buatkan graf. Sebab kita minta tadi kan graf dengan explanation lah. Inside of the graph. So dia buatkan semua sekali. Dan dia akan tempik semua sekali jawapan tu ke dalam kita punya, let's say, Google document tadi lah. Sebab kita minta kan. So inilah dinamakan AI agent inside browser. Okay, AI agent inside browser. Dia yang buatkan semua. Okay, so anda boleh nampak lah. Sebab itu macam semalam saya buat training bersama dengan pelajar UKM. Kalau anda ada access purpose, anda boleh suruh AI agent ni take over and then do the process. Means that pergi kat certain pergi dekat website Scopus tu and then try dapatkan paper yang berkenaan, biar dia proses sehinggalah dia boleh dapatkan the whole SLR table tu. Itu adalah kegunaan AI agent. Dia buatkan kerja untuk kita. So kita tak payahlah. Okay. At the Padlet ni tadi. Padlet. Daripada Padlet kita ni, kalau tuan-tuan dan puan perasan, saya ada letakkan browser with AI agent. Yang ni anda kena download dan install ke dalam laptop ataupun PC anda. Okay. Sebab dia adalah browser lah. Dia adalah intelligent browser. So anda kena install, barulah dia boleh proses. Okay, yang satu lagi adalah AI agent, nama dia Manus. Okay, Manus AI ni antara yang terawal yang pernah yang terawal membuat AI agent. Okay, Manus ni So apa yang berlaku bila kita klik pada Manus, anda boleh klik kat situ. Saya bukakan Manus saya. Manus apa ni?
Ini adalah manus AI kita. So, apa yang berlaku adalah bila saya masukkan data, contoh saya masukkan macam apa-apa data lah. Data. Okay. Contoh saya ambil data CSV. Saya ambilkan data satu. .csv. Okay, saya ambil ni. Population state. Okay. Apa yang saya nak buat sekarang ni, contoh inilah saya punya data research saya lah sebagai contoh. So, saya minta kat dia, bro, understand this data. Then, kita minta dia, pertama, analyze the data and create all the graphs and also the explanation or also the insight. So, insight dalam graph tersebut. Kemudian kita minta juga create a full report regarding this topic. And then kita mintakan dia buatkan 10 slides presentation yang cantik. So, kita runkan dia. So, dia akan fahamkan dahulu dan dia akan buatkan dia punya proses. Okay, saya nak tunjukkan juga sebenarnya dalam ChatGPT yang berbayar pun boleh gunakan. So, kita buka ChatGPT. Lambatnya. Tengok. Sebab kena beratur guna ni. Tak apalah. So, saya bukakan dia punya agent mode. Saya pastekan benda sama. Dan saya uploadkan. Tak ada nama mana. Saya uploadkan .csv. Okay, saya masukkan. Ini contoh data. So, dalam ChatGPT pun boleh juga buat dia punya agent. Cumanya, jadi tuan-tuan perempuan boleh nampak, dalam ChatGPT dia punya design of slide ni tak berapa cantik. Ini contoh yang dia dah buatkan lah. Dia tengah buat ni, report ni. So, dia tengah buat lagi. Okay, dia tengah menulis lagi. So, kita biarkan dia menulis. Ni pun dia tengah buatkan slide untuk kita. Okay, saya tak ada tekan apa-apa. You boleh nampak yang ni bila dia take over, dia create kan, nampak. Ada 2 tab dia tengah buat. Dia buat, dia carikan. Okay. Yang ni kalau menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, menggunakan Comet yang saya cakap tadi lah. Okay, yang ni adalah ChatGPT. ChatGPT baru nak setting. Saya rasa ChatGPT ni pun dia punya internet agak slow. Saya tak pasti kenapa. Semalam pun dia dah mula agak lagging juga. Saya tak tahulah, mungkin Malaysia banjir pun ada efek pada communication kita kot. Okay. Biar dia settlekan. So, ini adalah Manus. Manus tengah buatkan slide presentation. Creating 10 slide presentation. Okay. Dia tengah buatkan. So, anda boleh nampak lah. Memang secepatnya mungkinlah dibuatkan. Ini semua adalah dinamakan AI agent. So, anda ada option lah. Pertama, sama ada anda menggunakan ChatGPT. Cuma ChatGPT yang berbayar saja dapat gunakan agent 40 kali sebulan. Yang kedua adalah Allahumma salli ala Muhammad, menggunakan browser. Browser ni buat masa ni unlimited, tapi saya tak tahulah, mungkin lepas ni dia akan limitkan. Bila ramai sangat orang guna, dia akan start limitkan. And then yang ketiga adalah menggunakan ChatGPT sendirilah. Cuma saya dengan ChatGPT ni masih kurang sikit in term of agent dia. Dia bagus buat kerja, cumanya output dia masih kurang sikit lah. Output dia masih kurang sikit. Kita minta dia slide presentation pun kadang tak berapa cantik yang dia buat. Okay, yang ni dia tengah buatkan lah. So, anda boleh nampak inilah reality AI agent. So, kita jangkakan by 2026 AI agent ni akan start memasuki pasaran di Malaysia. Memasuki pasaran di Malaysia. Sebab apa? Sekarang ni generative AI is the
past story lah. Maknanya genetic AI ni dah, kita semua orang dah tahu pasal genetic AI. 2023, 24, 25. Ini adalah tahun genetic AI. Bila hala ke AI agent. Bila dia ada AI agent, kat sini adalah di mana nanti anda boleh linkkan in the future with your own robot lah. With your own robot. Saya nak tunjukkan antara robot-robot yang ada AI sekarang ni. Yang pertama, kalau anda buka pada YouTube, antara robot-robot yang famous. Okay, robot-robot yang famous adalah yang pertama daripada Elon Musk sendiri. Nama dia adalah Optimus. Optimus oleh Elon Musk. Optimus. Ni Elon Musk punya Optimus Anda tengok. Dia bergerak macam manusia. Dia boleh settlekan, boleh bersihkan, boleh memasak. Itu semua dia buatkan untuk kita lah. Ini nama dia Optimus Robot. Di mana dalam brain dia, kepala ni dengan badan dia adalah menggunakan Grok AI, GROK AI. Optimus juga. So dia buat masak dan sebagainya lah. Bersihkan pantai dan sebagainya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, dia dah launching 2 tahun yang lepas dan tahun ni adalah start untuk dia delivery lah. 2025 ni dah start orang boleh guna. Harga dia tak mahal, $200,000 saja satu unit. Okay. Dan bateri dia bertahan selama 3 hari. Lepas 3 hari you kena charge sendiri lah. Ini adalah Optimus. So dia belajar daripada mana? Daripada video yang dia tak manusia buat. Lepas itu dia belajar menggunakan dunia AI. Itu adalah Optimus. Kemudian kita ada satu lagi, nama dia adalah Neo. Neo Robot. AI video has advanced so much that there was Kita tengok Neo Robot. Ini adalah Neo Robot. Okay, saya tunjukkan mana. Okay. Ini pun menggunakan AI. Yang ini pun harga dia tak mahal lah, 1 bulan. Tapi dia tak jual dia tak jual sebiji. Dia kena sewa dengan dia. Lebih kurang tak silap saya $2,000 sebulan. Cuma nanti maintenance apa semua dia kita panggil, dia uruskan lah. Ini adalah Optimus. Ini adalah Neo. Dia adalah lebih kurang macam manusia sikit. Okay, cuma dia tak bertahan selama 3 hari. Dia sehari setengah sahaja kata saya. Kemudian yang terbaru adalah Xpeng Ion. Xpeng Ion ni adalah antara yang sangat-sangat famous. Kalau anda tengok sekejap ni. Yang ni Xpeng's next-generation humanoid robot called Iron feels like the moment when science fiction quietly becomes ordinary life. When it walked on stage, the posture and balance looked familiar in a way that caught people off guard. That lifelike motion is not a trick. Iron is built around a spine-like core with bionic muscle groups, layered synthetic skin, and careful human proportions that make presence and interaction feel natural. The hands are the highlight. Each hand carries 22 degrees of freedom, powered by tiny harmonic joints that still fit inside a human-sized palm. Across the body, Iron totals 82 degrees of freedom, which is why it rotates, gestures, and shifts, weight the way people do. The intelligence stack is part of Xpeng's physical battery architecture aimed at safety to human space. Net noise after the reveal, many viewers insisted the gate looked too human, as if a performer were pretending to be a robot. The next day, Li Xiaopeng ended the rumor in the bluntest possible way. With Iron powered on,
He cut open the fiber skin on the robot's leg and showed the frame, actuators, and wiring. He also opened panels around the torso to display the structure while Iron stood calmly. A conspiracy. Dan dijangkakan 2026 akan start delivery dan banyak company telah pun order benda ni. Okay, dan telah pun order So memang sangat-sangat menakjubkanlah teknologi sekarang. Ada beberapa soalan sekejap. Boleh buat robot lelaki dan robot perempuan? Yes, boleh puan. Memang boleh. Inilah China. Semua benda boleh buat. Kecuali mak ayah je tak boleh buat lagi. Kalau ada mak ayah pun dia boleh buat. Nah, memanglah tak tahu nak kata lah. Ini dia tengah buatkan lagi. Dia proses. So dah siap dah. Anda tengok. Dia buat simple kita punya ni lah. Presentation. Yang ni adalah report kita. Dia dah buatkan. Ini adalah dia punya graf yang dah ada. Semuanya dia buatkan lah. Kalau kita cakap dengan dia ungroup thing, okay, dah settle. Okay, ini adalah AI yang ada di dalam browser. Okay, supaya anda nampak lah. So daripada ChatGPT pula, ya Allah, dia nak setting pun tak setting lagi. Teruk sangat ni internet dia. Okay, ini adalah menggunakan connection. And then kita dah tengok juga Notebook LM, dia tengah proses begini. Dia punya thinking lama benau. Dan satu lagi adalah menggunakan ni, kita punya manus. Ini adalah manus kita dah siap. Kita view all file, pergi pada dokumen. So ini antara 3 dokumen yang kita minta lah. Tadi pertama adalah report. Dia bagi the whole report berserta dengan graf ni semua. Memang cepat. Dan pada saya, pendapat saya lah, kalau yang melibatkan documentation dan melibatkan graf berserta melibatkan presentation, saya lebih prefer menggunakan manus berbanding dengan lagi dua lah. Sebabnya nampak manus buat kerja nampak lagi cantik. Ini pula adalah slide presentation. Slide presentation ni pun kalau kita bagi detail, lagi detail lah dia punya slide yang dia boleh buat lagi cantik lah berbanding yang lain-lain. Okay, ini antara contoh yang manus boleh buat slide presentation untuk anda. So anda pun dah nampak penggunaan keseluruhan lah. So ini adalah manus AI. Kemudian kita dah tunjukkan penggunaan web base, menggunakan tadi Comet, dan ini adalah ChatGPT punya AI lah. Agent AI. Ya, agent. So ini antara 3 yang sangat-sangat menarik yang anda boleh guna. Okay. So, ada soalan apa-apa ke nak tanya pada saya? Soalan? Doktor, ya, silakan. Kofizal tadi, minta maaf doktor. Tadi saya terskip sikit dekat bahagian bila doktor guna agent AI tu, doktor bubuh Google Sheet di sebelah dan juga promptnya di belah kanan tu. Macam mana doktor buat? Okey, macam ni. Macam ni adalah kita punya pangkalan dulu. Yang ni. Yang ni contohnya kita ada Google Sheet yang tak siap lah. Yang ni dah siap lah kan. Kita ada Google Sheet yang tak siap. Maknanya dia tak ada proses lagi. Tekan je assistant. Bagikan prompt kat sini. Contoh prompt dia. Ni prompt dia. Saya copy, saya sharekan lagi sekali. Supaya takut saya tak share. Sorry Paste. So ini adalah fungsi dia lah. Selain itu juga, kalau anda, let's say anda memang suka travel dan sebagainya, kita just buka aja. Kalau travel, dia tak memerlukan kita login atau mana-mana lah kan. So kita boleh cakap je, take over my browser. Carikan return ticket. Paling murah. Bulan 12. 4 hari 3 malam. 1, 2 adults, 3 kids. Pergi KL ke TK sebagai contoh. Okay. Bulan 12, 4 hari 3 malam. So yang ni kita just tekan je. So dia akan proseskanlah untuk you. Pun boleh juga. Sebab dia terus buka browser baru, dia pergi terus kepada booking.com. Pun boleh juga, tak ada masalah. Cumanya, bear in mind,
Yang booking.com ni kita tak bagi dia login lah. Kalau macam ni, saya dah pernah login booking.com, so dia automatik akan masukkan dalam database booking.com saya lah. Kalau yang tak pernah login, tak ada masalah. Dia cuma akan bagi kepada luar ni saja. Dia takkan masuk dalam. Okey. Ini adalah penggunaan Comet browser AI lah. Okay, ada soalan lain nak tanya? Saya minta maaf lah, ChatGPT agak slow dan saya punya Scopus AI pula hari ni tak dapat masuk pula dah. Tak tahu kenapa. Kita buka daripada library ni. Ada problem sikit kot. Saya Scopus punya connection dengan library UTM. Kena ada down ke? Okay, tuan-tuan dan puan, saya rasa itu sahaja daripada pihak saya. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, saya serahkan kepada moderator lah. Okay, stop sharing. Serahkan semula kepada moderator. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Teknologis Dr. Muhammad Adli Shah di atas penerangan bengkel tadi, panjang lebar tu. Kalau yalah, semoga semua ahli bengkel dapat memanfaatkan perkongsian yang telah dibuat oleh penceramah tadi. Sebab apa yang saya lihat, doktor telah menunjukkan step by step dia punya penggunaan AI. Betul. Ikan lah. Okey. Okey. Sekejap ya. Okey, saya mewakili urus dia ingin mengucapkan terima kasih kepada teknologis Dr. Muhammad Adli Shah di atas penyampaian bengkel tadi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta bengkel. Okey, saya sudahi bengkel kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, doktor. doktor. Sama. Terima kasih, doktor.